konsert yang terakhir untuk Academy Fantasia. Konsert terakhir selama-lamanya yang bakal menyaksikan Hazama, Fina, Lena dan juga Azri bertarung. Okey, sekarang kita bawa masuk. Ini dia daripada Academy Fantasia 4, Didi. Wow. Sayang, sayang, aduh, sayang. Biar betul, nanti tak payah nak berbetul. Jiwaku nak tersiksa. Tidakkah kau terasa? Didi, anda akan meninggalkan Academy Fantasia. Air mata kasih berinangan, berinangan selalu sebagai hujan yang merintih menyiram kabut. Memang tak sampai hati sebenarnya setiap kali melihat pelajar-pelajar mengusung beg tinggalkan pentas ini. Dan itulah dia Academy Fantasia. Dan kami bergabung bagai anak dan bapa, bagai adik-beradik. Dan Didi adalah salah seorang yang bertahan sampai minggu berapa Didi? Minggu ke-6. Sama dengan adiknya juga meninggalkan Academy Fantasia musim yang ke-9 ini di minggu ke-6 iaitu okey. Alah bagaimanapun sekarang dah jadi bapa orang dah. Tu dia. Anak umur berapa bulan dah? Anak dah 5 bulan dah, Bang. Isterinya dah sihat? Isteri dah anak nama apa? Anak nama Nadra Arisa Jauza. Didi, dah tinggalkan nyanyian ataupun masih lagi menyanyi? Masih lagi menyanyi. Jadi maknanya tak ada masalah untuk Didi. Kita dengar lagu yang akan dinyanyikan oleh Didi. Biar Bulan Bicara. Didi dari AF4. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa, ingin pulang membalut luka hatimu. Ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuh hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam penikmatan indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah ku mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri. Biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan lagi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Biarlah bulan bicara sendiri. Biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan lagi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Ini dia Didi dari AF4. Terima kasih. Wah, Didi berkongsi fan club ni. Saudara ke adik-adik? Saudara semuanya. Sibling katanya. Yes. Okey.
Yes. Okey, dan bercakap mengenai Kelvin Fantasia 4. Cikgu Anan ada jawab tak? Tak ada. Cikgu Siti? Tak ada. Tak ada juga. Tak apa, jadi kita minta Cikgu Siti lah untuk memberi komen. Silakan Cikgu Siti. Hai Didi. Saya memang kata dari awal dulu saya tak berapa ikuti, tapi saya tahu suara kamu memang tonnya memang sedap sangat. Ya. Terima kasih. Teruskan mencari apa-apa kan yang perlu diisi dalam nyanyian tu supaya suara yang bagus, tone yang bagus tu akan lebih nampak, lebih didengar dengan Lebih terselah cikgu Okey, terima kasih Cikgu Siti ajar. Awak tersingkir dulu lagu apa ya? Air Mata Kasih, lagu mak Lagu saya. yang mana ibu awak? Itu di situ. Mana ibu Didi? ramai Tu dia. Itu dia Ibu Didi yang merupakan penyanyi kepada lagu Air Mata Kasih. Cuba nyanyi sekali lagi boleh tak? Nak dengar tak? Silakan Aubrey, boleh tak mainkan lagu Air Mata Kasih? Oh. Berlinangan selalu sebagai hujan yang merintih menyiramkan air mata kasih berlinangan selalu. Hidup dalam merana, tak seorang yang tahu. Hidup dalam merana, tak seorang yang tahu. Hanya dialah hujan cuma rangkaian hatiku. Air mata kasih berlinangan selalu sebagai hujan yang merintih menyiram kalbu. Air mata kasih. Bukan apa sebenarnya partner menangis. Sebab dua-dua tersingkir. Lah, itu je. Tak ada. Partner rasa bangga sebab kedua-duanya dapat partner temui bintang ini dalam Kelvin Fantasia. Dan kedua-duanya adalah penyokong Kelvin Fantasia dan Yes. ini bermakna keluarga mereka juga adalah penyokong Kelvin Fantasia. Terima kasih sangat. Dan saya rasa ini adalah juga antara impian Allahyarham ayah mereka berdua, ingin menyaksikan anak mereka berdua menyanyi di pentas Kelvin Fantasia. Dan inilah yang berlaku sekarang ini. Dan kami dah penuhkan impian itu. Dan terima kasih pada Kelvin Fantasia. Terima kasih kepada Astro Kelvin Fantasia bagi peluang kami dua beradik. Thanks to partner. Ya, Abang pun. Saya sangat banggalah dengan ibunya. Nama ibu apa? Kamaria Ahmad. Puan Kamaria yang telah melahirkan bintang, 2 bintang Kelvin Fantasia. Tepukan untuk ibunya. Dan saya pasti ayah Didi dan juga Kay tersenyum menyaksikan saat ini. Apa kata sebelum kita berhenti rehat, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah ayah Didi dan juga Kay. Al-Fatihah. Noni? Belum. Hai. Sempat Awak ni selalu macam budak tadika. Carry my